Ayo tergolek. Alright guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bertemu lagi di video terbaru Jak Celoreng. So hari ni laluan. Hari ni kami ada buat latihan kebakaran. So video special sikit hari ni. Ija nak belanja korang video latihan kebakaran dengan rakan-rakan tugas yang lain. Semua tengah siap-siap sedia. Kimi ada. Lama Kimi tak muncul loh dalam video ni. Ya dengan pengulas kita sekejap lagi. Panjang. Bukan lah maybe Ija kata cik asli. Okay je mantap je untuk apa cik? Mini lah tu. Pemandu kita Cik Eddie yang lepas nak mandu. So apa buat masa jom kita ke lokasi latihan kebakaran. Let's go. Guys, kerja lobak, kerja lobung. Dua padi, tiga tangkai. Kalau kena ke macam lebu tak mati pada mau rasai. Oh tu, ada api lah. Oh terbakar weh, terbakar tu. Okay guys, let's go. Aduh, salah jalan eh. Okay, jap. Okay. Okay, kau dalam. Tak lagi. Okay, tolak. Okay, teman. Okay. Okay. Let's go. Go, reverse. Masuk sihat dah ni. Okay. Angkat. Ya. Tekan. Tekan. Okay, low. Lagi seorang mana je? Masa lagi seorang. Biru muka. Ada. Bila ada. Ready ya? Hati-hati. Okay, start. Go. Okay. Start. Go. Lepas. Bagi laju. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mantap. Mantap. Selesai. Mantap kita punya tukang padam api. Mampu. Kerengan. Oh, jambul. Jambul habis dah, jambul. Hari ni kita pakai topi ya.
Sekejap lagi kita akan lakukan sedikit lah tentang cara untuk menangani kebakaran kecil dengan menggunakan alat pemadam api. So abang-abang bomba akan tunjuk lepas ni. Kat mana sini tempat berkumpul? Okey, yang penting tuan-tuan tahu dekat mana tempat berkumpul. Sekiranya berlaku, nanti alarm akan berbunyi. Yang penting tuan-tuan dan perempuan tahu. Sekiranya alarm bunyi panjang tu, ada berlaku kebakaran, hendaklah meninggal dan menuju ke tempat selamat. Sekiranya selepas tuan-tuan dan perempuan sampai, pastikan mengikut bahagian masing-masing. Jangan main beratur je. Kenapa? Untuk memastikan kita mengambil kedatangan. Sekiranya ada seperangkap, kita tahu masa tu berada di mana. Tak perlulah pihak bomba cari satu unit. Faham? Yang macam ni tadi, okey, sudah komandan lapor, masa di tingkat atas. Tu pihak bomba terus naik, pergi selamat untuk bawa ke bawah lah. Jadi kita akan tengok cara demo penggunaan alat pemadam api. Okey. Semua sihat Yang lepas ini saya akan terangkan dan juga jelaskan macam mana kita guna alat pemadam api jenis ABC ya. Jenis ABC powder. Jadi membaca macam mana cara kita nak guna, memang dah ada tulis. Okey, dia ada tulis dekat sini. Cara dia. Hanya simple saja. Ini alat pemadam api jenis kelas ABC. Kenapa ada ABC? Dia ada kelas-kelas api dia lah. Maksudnya kelas api yang boleh dipadam guna alat pemadam api jenis lembu kering, iaitu kelas A, B dan juga C. Apa itu A, apa itu B dan juga C? A untuk kelas api pepejat, macam kertas, kain dan kayu sebagainya lah. Untuk kelas A, dia sesuai diguna pakai untuk kita padam api. Kelas B cecair, macam cat kita boleh guna pakai. Dan juga C, C iaitu gas. Kita guna kaedah PASS. Apa itu P? P put the P, pusing saja boleh cabut. Kemudian A, aim the nozzle ke pangkal api. Contoh api belakang saya, aim the nozzle lah. Kemudian squeeze, tekan. Kemudian sweep kiri dan kanan lah. Kenapa perlu sweep? Sebabnya kita nak jaga jarak kita bagi rasa bahang api yang panas pada kita. Jadi kita kena buat kaedah sweep lah, kiri dan kanan ke pangkal api, iaitu base api lah. Okey, boleh ya? PASS, simple sahaja. Okey, untuk yang tak berapa kuat, dia ada kaedah dia, cara bawa dia. Pertama sekali kita boleh teknik membimbing, boleh. Kedua, serik saja. Takkan jadi masalah, serik saja, dia takkan meletup. Jangan risau. Jarak paling sesuai untuk kita padam api iaitu 1.5 meter hingga 2 meter lah. Jarak yang sesuai. Sebelum kita padam, kita kena tahu arah angin. Kita kena membelakangkan api. Pertama sekali, cabut pin. Cabut pin. Aim the nozzle. Pegang di hujung bahagian hujung. Squeeze. Cuba dulu. Dan sweep. Angin sini ya tadi ke? Boleh. Kita tengok dia berjaya ataupun tidak. Dia punya pin. Nanti saya akan jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan. Pusing ke depan. Cabut. Macam mana tahu ni? Pegang sini. Jangan sini. Macam Tengok arah angin. Macam Jauh. Tangan depan lagi. Tangan depan lagi. Okey. Kita ambil yang sah. Tak kuat. Bukan tak kuat, tak sesuai. Tak sesuai Ya, betul. Kalau guna motor, pun tak sesuai. Okey, sini je. Itu.
Letak pun gini. Kiri kanan, kiri kanan. Okey, ya. Baik, saya jelaskan sini. Kenapa? Sebabnya dia khusus untuk kebakaran elektrik sahaja. Dan juga tempat tu tertutup. Biasanya berlaku kebakaran di bilik server dia guna pakai jenis CO2. Kenapa? Sebab dia tidak melibatkan banyak berlaku kerosakan pada benda yang lain lah. Tempat yang tertutup dan juga kebakaran elektrik. Itu kegunaan untuk CO2. Ada orang yang tahu. Jaya padam. Okey, tengok arah angin. Angin ke sana. Pegang hujung. Pegang hujung. Tekan. Zigzag. Mantap. Tarik dia punya pin. Cabut pin dulu. Okey, tengok arah angin. Tengok arah angin. Ke sana, sini. Cabut je, cabut je. Pegang. Balik depan lagi. Okey, betulkan. Belah sini tekan sambil zigzag. Tekan eh? Tekan. Pas sikit. Okey. Okey, selamat. Tengok sini. Oh ya. Sini lah, sini. Sini. Okey, dekat sini. Abang start tekan ke depan close. Tekan dulu. Okey dah. Alright. Selesai untuk pelatihan pengurusan bangunan di Cyberview. Semua berjalan lancar. Mantap tak? Alhamdulillah. Selesai guys. Latihan pengurusan bangunan dan latihan kebakaran. So, okay, mantap Perlu. Tak ada orang yang panjang-panjang orang ni memang susah nak angkat tangga. Tapi kita ada storm okey. Ya. Tak Amin Ready Okay, Cas. Cas you okay? Mantap. Mini love sikit. Cik Eddie memandu kita ini. Cik Eddie dah lepas. Mana mini lah. Oh, sekali. Dia pemalu orangnya tapi suara dia sedap. So guys, terima kasih kerana menonton video kali ini. Just untuk ilmu lah. Ilmu penonton hari ini. Cara untuk mengendalikan kebakaran awal menggunakan alat pemadam api. Tapi terbaik, macam kita ini terbaik. Penjelasan yang jelas dan terang. Alhamdulillah. So guys, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar dan macam biasa, teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.